Laporan perlawanan CFC Champions League Elite, tarikh 16 September tahun 2025. Perlawanan Buriram United vs Johor Darul Ta'zim JDT. Keputusan Buriram United 2-1 Johor DT. Ringkasan perlawanan, Buriram United berjaya meraih kemenangan tipis 2-1 menentang Johor Darul Ta'zim JDT dalam aksi sengit Liga Juara-Juara FC Elite. Walaupun JDT menguasai sebahagian besar permainan dengan peratusan penguasaan bola sebanyak 59%, Buriram United memanfaatkan peluang yang ada untuk memastikan 3 mata berharga di laman sendiri. Analisis statistik perlawanan. Pertama, peluang dan penyudah. JDT lebih banyak mencipta peluang dengan 16 percubaan 6 tepat berbanding Buriram United yang hanya melakukan 8 percubaan 3 tepat. Walaupun begitu, kecekapan penyudah Buriram jelas lebih baik apabila berjaya menjaringkan 2 gol daripada hanya 3 percubaan tepat. 2. Penguasaan bola. JDT mendominasi penguasaan bola 59% berbanding Buriram 41%. Menunjukkan mereka lebih banyak mengawal tempo permainan. Namun dominasi ini tidak diterjemahkan kepada keputusan kerana kelemahan di bahagian penyudah dan kurangnya ketajaman di depan gol. 3. Disiplin dan kekasaran. Buriram United melakukan 11 kekasaran dengan 4 kad kuning, menunjukkan corak permainan yang lebih keras untuk menyekat serangan JDT. JDT pula lebih berdisiplin dengan 10 kekasaran dan hanya 1 kad kuning. Faktor penentu perlawanan. Keberkesanan serangan balas. Buriram memanfaatkan ruang yang ditinggalkan JDT ketika menyerang, menjaringkan gol melalui serangan pantas dan penyudah klinikal. Ketumpulan JDT di depan gol, walaupun banyak peluang dicipta, penyudah yang tumpul dan ketangkasan penjaga gol Buriram menjadi penghalang. Disiplin taktikal Buriram, walaupun ditekan hampir sepanjang perlawanan, mereka kekal tersusun dan berani menekan lawan secara fizikal. Kesimpulan, Buriram United membuktikan bahawa kecekapan dalam memanfaatkan peluang lebih penting berbanding jumlah penguasaan bola atau percubaan. JDT perlu memperbaiki ketajaman serangan serta menambah baik keputusan di kawasan terakhir jika mahu bersaing lebih jauh dalam saingan elit Asia ini.